Okay guys, so guys, LTDL bukan saja semata-mata tentang basikal, tapi tentang buah tropika yang sedang mendunia. Sekarang saya berada di hadapan Lembaga Perindustrian Nenas Malaysia. Kita nak tanya apa kaitan buah nenas dengan kayu basikal 8 stage ni. Jom. Okey, sekarang saya bersama dengan person in charge, Encik Ari, yes. Head Corporate Com daripada Lembaga Nenas. Okey, kita nak tanya beberapa soalan lah. Apa kena mengenanya nenas dengan basikal ni? Rekod kan memang jarang lah. Daripada Kementerian Pertanian join event-event. Tapi sebab kita badan kerajaan yang sekarang ni kita sibuk mempromosikan nenas kebanggaan kita. Kita nak orang rakyat tahu, even yang berbasikal pun tahu yang buah-buahan selain daripada buah-buah lain, nenas antara buah yang memberi vitamin, memberi nutrisi yang baiklah untuk mereka. Termasuk kepada orang yang bersukan lah. Okey, kita tahu semua rider lepas race biasanya diorang akan minum Isotonik untuk dapatkan tenaga. Betul ke kalau kita minum nenas ni sebenarnya lagi bagus recovery dia? Betul. Kalau akan minum jus nenas, makan nenas ni bukannya even lepas perlombaan mungkin dia ada rawatan dia sendiri, tapi boleh dijadikan nenas ni sebagai diet tambahan harian lah. Bagus bukan kepada ahli sukan saja, termasuk kita semua. Pada nenas ni kita tahu dia antioksidan, dia baik untuk usus dan dia macam-macam lagi. Sangat menarik. Terima kasih Lembaga Nenas Malaysia. Okey, ni nak dapatkan nenas, korang boleh datang ke setiap stage kita. Memang dia bagi nenas free. Tak percaya? Datang. Ciao.